dunia lakonan ni boleh melahirkan dari segi emosi. Saya tak expect pun nak viral sampai macam tu. So lah untuk mencari sesuatu yang spontan. Kita nak bercakap pun kadang-kadang perlu berfikir tentang lama. Ini kan dengan dialog yang tak berhenti kan. Saya dah tak ada siapa-siapa tuan hidup saya tuan. Saya tak ada siapa-siapa. Saya ada mak saya dah saya nak kena jaga. Kalau tak ada mak saya tak hidup dah sampai sekarang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bertemankan saya Nisa dalam Habaq My Podcast. Tadi kita dah tonton, saya rasa semua pun dah pernah tengok satu lakonan yang datangnya dari hati, yang pernah tular waktu orang kata apa, taklah terlalu lama, masih lagi fresh, yang memang menjadi satu orang kata apa, perkara yang dibanggakan. Dan saya juga turut berbangga masa saya tengok video tu tular. Saya mencari siapakah insan ini. Rupanya datang daripada Politeknik Tunku Sek Sirajuddin. Okey, kalau kita tengok daripada segi lakonan tu, ada juga persoalan, adakah lakonan ini ia datang memang daripada sikap individu itu boleh berlakon, ataupun insan yang malu juga boleh dididik untuk menjadi seorang pelakon yang baik dan hebat. Okey, bersama waktu dan ketika ini kita bersama dengan Encik Muhammad Tamizi bin Abdul Rahman, iaitu pensyarah kreatif dari Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Dan juga pastinya Rushai, iaitu anak didiknya kan. Assalamualaikum Rushai. Assalamualaikum. Oh, salam. Itu menghayati lah tu kan. Okey Rushai, perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rushaduddin Merusman. Saya dari Jabatan Reka Bentuk Seni Visual, iaitu JRKV Politeknik Tunku Sek Sirajuddin. Dan kalau kita tengok tadi lakonan yang dilakonkan dalam, orang kata kalau tular tu pasti ada sebabnya lah kan. Pasti lakonan itu mungkin tersentuh. Ada juga walaupun ada yang mengatakan bahawa lakonan itu agak tersentuh, ada juga yang gelak ketawa. Kita nak gali-gali sikit. Jadi Cik Tamizi, ada juga orang mengatakan bahawa lakonan ni hanya satu hiburan. Dan tapi dalam konteks pendidikan, bagaimana lakonan ini boleh membantu pelajar? Dia sebenarnya dalam lakonan ni dapat melahirkan keyakinan pelajar sebenarnya. Sebab pelajar ni dia sering dianggap orang kata pemalu ataupun segan lah, benda tak biasa lagi kan. Lakonan dalam kelas lakonan khususnya, dia dapat meyakinkan pelajar dari segi emosi dan juga komunikasi. Sebab berdepan dengan masyarakat dan juga umumnya dengan orang kata apa, dengan orang ramai ni. Betul. Jadi pelajar dapat orang kata lebih keterampilan di situ. Ada keyakinan. Zaman saya belajar dulu pun macam itulah. Dunia lakonan ni boleh melahirkan dari segi emosi, kemudian
dengan erti katanya nostalgia lama tu boleh di orang kata apa, diimbau kembali. Jadi kat situlah kita nampak kelas khususnya untuk kelas lakonan ni, pelajar-pelajar saya nampak lebih keyakinan, lebih boleh mengawal emosi, dan juga dari segi komunikasi ada bibit-bibit keyakinan tu. Itu yang paling yang saya nampak. Betul kan. Jadi bila pelajar ni diberi peluang berlakon situasi sebenar, macam yang kita tengok tadi tu, nampak macam skripnya berlalu di minda kan. Hafal ke, betul-betul apa orang kata apa, spontan ke kan. Jadi seperti orang cakap pembentangan ataupun komunikasi profesional. Adakah itu sebenarnya latihan untuk dunia sebenar? Okey. Dia sebenarnya kita ni orang kata dalam hidup realiti pada hari ni, kita mesti orang kata apa, komunikasi kita bercakap mesti kena ada keyakinan. Maksudnya macam tu kan. Jadi di sini walaupun ianya satu bentuk lakonan secara spontan, dia mesti ada orang kata apa, aura yang yakin. Kalau kata was-was, lepas tu takut-takut, dia apa yang kita nak lontarkan, apa yang kita nak buat itu tidak menjadi orang kata apa, satu bentuk yang apa kata dalam lakonan ni in character yang sebenar. Jadi kat situ walaupun secara spontan, dia mesti badan, waka dan juga ekspresi mesti kena diserasikan dalam bentuk kita panggil apa, bahasa chemistry ke apa. Ada orang kata apa, biar sinkronis lah antara semua elemen dalam diri kita tu, nampak yang betul-betul, bukannya buat-buat. Betul. Walaupun dia kata lakonan, tetapi menampakkan orang kata apa, improvisasi in character tu betul-betul real kan. Itulah orang kata apa, spontan yang agak berjaya lah kan. Selalu orang kata apa, kalau berlakon nampak macam berlakon itu adalah satu lakonan yang gagal jugalah sebenarnya kan. Betul. Jadi dia kena ada macam situasi yang benda tu macam betul-betul berlaku. Ya, betul-betul berlaku. Daripada orang kata apa, kisah benar. Kita buat secara spontan tu nampak betul-betul lah. Ada keyakinan kat situ. Saya tertarik macam Cik Tamizi cakap. Baik Rosyad, ada yang saya baca dalam komen semasa tularnya video ini, rata-rata mengatakan bahawa adakah lakonan ini ada kait rapat dengan situasi sebenar dalam kehidupan awak, ataupun orang cakap ini hanya spontan dan nampaklah di situ keyakinan diri awak. Adakah lakonan ini juga membina keyakinan diri? Actually macam waktu berlakon tu memang spontan lah. Jadi saya ambil dari kisah-kisah macam kita tengok yang sekarang ni, ada juga yang kehidupan dia macam tu. So saya cuba lakonkan balik, and then saya cuba spontan. Lepas tu saya cuba yakinkan diri saya. Sebab waktu tu Cik Mizi dia suruh prepare nak buat cerita apa semua. So saya pergi-pergi tak prepare apa pun. So time tu juga saya tengah sambil tunggu turn tu, saya fikir situasi apa nak buat. Jadi saya fikir situasi yang menampakkan sedih, and then sampai cerita tu. Jadi saya ambil kisah macam seorang mak ni dipukul oleh ayah dia sebab ayah dia macam tak suka lah, macam dari ayah dia penagih. And then saya cuba sampaikan cerita tu. Sebab saya buat macam ni, saya sensitif. Sebab tu saya macam senang nak bawa. Jadi macam waktu tu pun member record, dia tanya saya nak post ke tak. Saya cakap ikut lah. Tapi saya tak expect pun nak viral sampai macam tu. So yang penting confident lah. Confident, yakinkan diri macam tu. Dan ini memang kata lakonan yang membantu awak overcome rasa malu dan juga lebih berani. Tapi kalau kita sebelum kita dalam podcast ni tadi, saya tengok macam Rosyad ni agak pemalu, Cik Tamizi. Tapi macam mana sifat malu tu boleh macam boleh dikatakan sekelip mata hilang. Tadi dah bagi tahu kata dalam masa yang begitu singkat boleh dapat idea tu, malah
datangnya orang kata dari hati kan. Cuba Rusai apa ni? Memang sebelum ni saya memang pemalu sebab tu orang panggil saya Rusai. Jadi macam dulu ni orang panggil saya Din, lepas tu Din, lepas tu kawan-kawan semua panggil Rusai sebab nampak karakter saya jenis pemalu sikit. Lepas tu nak cakap pasal confident tu yang mengubah saya, dia kata biar bermalu bertempat lah. Jadi saya gunakan platform ni sebagai satu untuk improve saya punya lakonan. Sebab sebelum ni memang saya minat berlakon. Jadi saya tak tahu nak cari mana platform untuk berlakon. And then adalah rezeki saya dulu ni dapat berlakon dalam production TV3, iaitu production Haji Z lah. Saya berlakon extra. Lepas tu saya fikir saya masuk mencuburi dalam bidang perfilman ni. Jadi saya masuklah Politeknik ni sebagai satu platform untuk saya ubah dan improve saya punya skill lakonan tu dan juga perfilman. Jadi sebelum ni Poli ada teater kan. Jadi untuk subjek art direction ni baguslah untuk siapa-siapa yang minat berlakon dalam bidang filem ni. So saya suggest untuk masuk Politeknik ni lah. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Terbaik. Jadi Rushan nak katakan bahawa lakonan ini benar-benar boleh mengubah keyakinan diri. Ya, itu satu. Tapi kalau siapa-siapa yang minat, betul-betul minat berlakon, jadi boleh lah. And then satu untuk kita atasi lakonan ni ialah confident. So kena yakin. Jangan fikir apa orang nak cakap. Jadi kita buat semua ni untuk diri kita juga, untuk kita ke depan ni. Tak kisahlah bidang apa-apa pun, yang penting kena yakin dengan diri kita sendiri. Okey. Rusai sendiri dah katakan bahawa pendidikan itu telah memberi satu roh, dikatakan menjadi seorang yang beranilah kan. Jadi Cik Tamizi, kalau pensyarah dari bidang lain nak cuba masuk ke lakonan dalam PDP, apa cadangan teknik yang mudah mungkin Cik Tamizi boleh kongsikan bersama? Itu satu orang kata apa, mekanisme yang bagi saya agak berkesan. Jika seseorang pensyarah nak memulakan satu-satu PDP, proses pembelajaran, nak menarik pelajar, boleh dicadangkan seperti buat satu teknik role play, ataupun kita panggil in character. Bila buka pintu masuk terus in character. Itu salah satu pendekatan yang agak baiklah. Tujuan utama lah seperti yang kita perkatakan tadi, iaitu membina keyakinan pelajar. Bila dia masuk dalam satu aura yang kita yakin nak masuk kelas tu, kita kena bawa satu karakter. Apa-apa karakter pun kita boleh redahkan. Bagi saya itu satu yang benda yang baik. Boleh pensyarah lain boleh cuba implement, khususnya pensyarah daripada Jabatan Reka untuk yang benar-benar betul daripada bidang seni kreatif. Kat situ kita kata dapat melahirkan pelajar yang berkeyakinan, berketerampilan dan juga berani mengawal emosi dengan betul, dan seterusnya dapat berkomunikasi dengan lebih meyakinkan dan berkesan. Bagi saya itu satu benda yang baiklah. Jika pendekatan seseorang pengajar ataupun pensyarah ke guru ke, itu salah satu mekanisme ataupun kaedah yang terbaik untuk nak memulakan satu-satu kelas. Contohnya tak adalah pelajar pembosan mendata je kan. Mungkin dengan adanya lakonan ni dia ada turun naik nada tu kan, mengantuk kuat sikit suara, terkejut macam tu kan. Masa tu lah minda dia bergerak, aku nak masuk, nak berlakon, aku nak buat watak apa. Itulah seperti yang bila dia main, dia kata baru dia berfikir, ini nak bawa satu teknik yang macam ni. Biasa benda yang orang kata dekat dengan orang kata perasaan dan naluri perasaan dia. Dia akan bawa karakter yang dekat dengan dia. Betul. Contohnya masa pagi tadi kena marah dekat bas, konduktor bas lah lewat apa semua orang nak naik bas. Mungkin itu satu orang kata nilai emosi yang akan dia bawa semasa lakonan spontan apa. Itu yang saya nampak macam itulah. Betul. Dari segi Cik Tamizi cerita ni pun saya rasa itu salah satu orang kata buat minda kita pun berfungsi lah. Berfikir bagaimana nak
bukan mudah lah untuk mencari sesuatu yang spontan. Kita nak bercakap pun kadang-kadang perlu berfikir terlalu lama. Ini kan dengan dialog yang tak berhenti-henti kan. Tom dia berinya. Okey, Rushai, Cik Tamizi pun dah ada bercakap tentang skill yang boleh digunakan lah. Jadi daripada pendekatan yang telah pun Cik Tamizi beritahu tadi, yang mana yang paling berkesan untuk awak dan juga kawan-kawan awak? Yang paling berkesan bagi saya boleh macam kata apa, beranikan diri lagi. Sebelum ni saya dah zaman sekolah pun saya pernah join macam teater, macam berlakon kat atas pentas. Sebab sebenarnya saya pemalu, so saya nak atasi benda tu. Jadi saya join lah teater waktu zaman saya sekolah dulu. Walaupun peserta pelakon-pelakon semua perempuan, saya dengan kawan saya sebab lelaki. Jadi saya fikir tak kisahlah apa nak cakap. Jadi saya nak macam atasi rasa malu saya tu dekat depan orang ramai kat atas pentas. Jadi benda tu yang mengubah saya sampailah sekarang. Saya sikit-sikit improve saya punya skill. Tak kisahlah apa-apa pun, yang penting beranikan diri je lah. Yang penting confident. Dan saya rasa penonton pun dah mendengarkan hujahan daripada kedua-dua orang yang hebat ni. Jadi kita beri 1 minit, kita cabar. Apa kata Cik Tamiza dan juga Rushai, berikan satu lakonan dan saya nak menonton bersama dengan penonton kita. Oh, agak menarik podcast kita. Lakon lah. Boleh cuba? Boleh apa yang berlakon macam peluk-peluk duk apa? Macam ni lah keadaan. Duduk sini je kot. Boleh. Okey, satu situasi yang keputusan Rizak yang tidak memuaskan. Boleh? Rizak tak memuaskan. Okey. Itu dia punya main tajuk. Okey. 3, 2, action. Okey. Rosha, saya dah bagi tahu dah. Kamu kurang keyakinan, kurang fokus. Kalau kamu belajar macam ni, sampai bila pun tak akan ke mana. Jadi kamu kena berubah. Kali ini kamu tidak berjaya, tapi kamu kena cuba lagi. Jangan tunjuk sikap yang putus asa. Seorang pelajar mesti yakin. Tuan tak faham situasi saya, Tuan. Tuan tak faham kehidupan saya, Tuan. Macam mana saya nak belajar kalau mak saya sakit, ayah saya tak buat apa pun? Macam mana saya nak hadap benda ni, Tuan? Saya tak boleh fokus semua benda sebab saya kena tanggung semua, Tuan. Saya faham. Kalau situasi awak macam ni, kamu kena cuba cari siapa yang paling dekat dengan kamu untuk luahkan perasaan. Saya dah tak ada siapa-siapa, Tuan, hidup saya, Tuan. Saya tak ada siapa-siapa. Saya ada mak saya je saya nak kena jaga. Kalau tak ada mak saya tak hidup lah sampai sekarang. Kalau macam tu, kamu kena selalu jumpa dengan saya ataupun siapa yang paling dekat dengan kamu yang boleh kamu luahkan perasaan. Bagi tahu. Jika kami boleh bantu, kami akan cuba bantu. Baik, Tuan. Saya cuba, Tuan. Saya cuba usaha lagi. Okey. Banyak kan? Bersabar. Apa-apa masalah, ada jalan penyelesaian. Ada jalan penyelesaian. Jumpa orang yang mampu untuk membantu tu. Boleh, InsyaAllah, Tuan, saya cuba. Ya. Terima kasih. Itu dia lakonan yang agak mantap. Sikit lagi saya nak menitiskan air mata. Sebab tak boleh kalau keluar saya ada gesture je. Tapi lantunan suara tu dah cukup dan menyentuh hati. Dan saya rasa juga ini salah satu cara memberi pendedahan juga. Kadang-kadang
emosi seseorang tu tidak dapat dizahirkan kan. Jadi dengan lakonan ini juga dapat membantu. Dia dah memberi ruang, macam Cik Tamizi beri lontakan dialog bahawa anda tidak keseorangan. Sekiranya ada masalah, carilah seseorang. Okay. Jadi kita sekarang dalam dunia TVET ni, mungkin Cik Tamizi boleh relitkan sedikit dengan lakonan dengan TVET ni. Ya. Sebenarnya kita dalam khususnya politeknik TVET, kita bukan menekankan kepada teknikal semata-mata. Sebenarnya kita ni setiap manusia ni ada rohani, yang kita kata ada nilai emosinya, perasaannya, kan. Kalau kita fokuskan kepada bidang orang kata apa teknikal, apa benda yang berkaitan teknikal, tanpa kita menyedari yang perasaan, emosi, kita tidak orang kata apa tidak ditangani dengan baik, kita tak menjadi seorang yang kita kata apa sempurna dari segi, bukanlah dari segi konteks sempurna kehidupan yang sebetulnya kita kata yang apa dari segi yalah kehidupan sehari yang kita jalani ni kan. Supaya kita kata apa biar ada dari segi apa self confident, keyakinan pelajar, khususnya sebagai pendidik sendiri pun kena ada keyakinan tu. Okey, di situlah saya kata kita tidak melihat kepada dari segi teknikal semata-mata, wahal untuk komunikasi, emosi, menangani perasaan dan sebagainya ni salah satu elemen penting juga dalam bentuk kita kata yang khususnya untuk bidang seni kreatif, khususnya dalam bidang penerbitan filem yang kita orang kata apa lalui sekarang ni. Itu antara elemen yang penting lah, seperti yang saya kata tadi, iaitu keyakinan, confident tadi, dan juga emosi yang agak orang kata apa stabil lah. Nak kat situ. Tapi Cik Tamizi, ada juga satu video yang tular mengatakan bahawa lakonan ni sebenarnya tak perlu pun belajar sampai diploma lah, ijazah lah, dikatakannya cukup ada bakat pun dah sebenarnya dah boleh dah. Apa pandangan Cik Tamizi sebenarnya? Ya. Itu satu orang kata apa perspektif masyarakat pada hari ini. Bukan setakat hari ini, pada saya belajar dulu pun macam itulah. Ini satu orang kata alah hiburan semata-mata. Tak perlu belajar pun. Bagi saya itu satu pandangan ataupun perspektif yang salah bagi saya. Sebab dalam lakonan dia banyak membantu khususnya pelajar untuk membina keyakinan seperti yang kita bincang tadi. Dan juga dia boleh orang kata apa membawa satu pengawasan emosi, berkeyakinan apa semua tu kan. Dan lakonan ini dia mesti kena ada pengalaman, latihan dan juga bimbingan. Dia bukan kata terus keluar kamu minat lakonan lah. Okey, jom. Tak boleh. Saya rasa itu satu benda yang kita tak boleh dipandang. Tak boleh diterima macam tu. Tak boleh diterima macam tu lah. Dia mesti kena ada keyakinan dari segi kita apa, kena ada bimbingan, kena ada latihan, dan juga latihan seperti kita kata praktik lah. Okey, baru boleh menjerumus orang kata apa ke dunia lakonan. Itu bagi saya itu yang agak penting. Walaupun dalam lakonan pertama kena ada orang kata apa bakat. Betul. Bakat. Dan juga dari segi orang kata apa minat yang betul-betul. Tak boleh nak paksa orang, tak boleh. Ya, kena ada minat tu kan. Kena ada minat. Bagi saya dua benda ni agak penting dalam kita kata nak bina keyakinan untuk menjadi orang kata apa pelakon khususnya. Mesti kena ada elemen-elemen tadi. Keyakinan, kena ada bakat, kena ada orang kata apa minat yang mendalam dalam dunia, khususnya dalam dunia seni lakonan. Macam mana kita nak sampaikan sesebuah karya tu dengan menarik dan sampai ke isi hati masing-masing yang menonton lah. Kat situ banyak belajar dekat sini dari perfilman, dari teknikal apa semua. Okey, hari ni kita dah dengar sendiri kedua-dua orang yang kita tengok pernah tular sebelum ini bercakap tentang
lakonan itu sebenarnya bukan sekadar bakat. Dia satu bentuk pendidikan juga. Jadi kalau kita tak belajar, macam mana kita nak dapat kemahiran tu? Jadi satu terapi kendiri dan juga satu jalan untuk membina keyakinan. Macam Cik Tamiza cakap tadi, keyakinan, kena ada minat. Kalau ada bakat tak ada minat pun tak boleh juga. Okey. Dan dalam TVET sekalipun, pendekatan seperti ini bukan sahaja relevan tapi penting untuk menjadikan pelajar lebih bersedia menghadapi dunia yang sebenar. Mungkin sebelum kita akhiri podcast kita pada waktu ini, mungkin Cik Tamiza ada nasihat kepada pendengar dan juga penonton podcast hari ini. Mungkin sedikit lah kot. Sikit. Dia sebenarnya apa pun dalam bentuk apa benda pekerjaan kita, tanpa keyakinan dan juga orang kata apa, confident dalam bahasa Inggeris kan, tak ke mana pun. Kat situ kan. Sekalipun dalam lakonan, satu elemen yang penting yang saya cuba perkatakan tadi, satu benda yang agak penting lah untuk kita, orang kata apa, cuba ceburi, dan khususnya lah kalau di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Jabatan Reka bentuk, kita galakkanlah kepada semua pelajar dan juga bakal-bakal yang nak jadi pelajar di Politeknik, amnya khususnya di Jabatan Reka bentuk, untuk menceburi dalam bidang seni kreatif, khususnya dalam lakonan. Itulah saya orang kata apa, pelawar lah kepada semua untuk datang ke Politeknik, ajar kat sini, insya-Allah lebih yakin dan lebih orang kata apa, confident dengan lebih mendalam lagi lah. Itu sajalah. Okey, dan mungkin pesanan terakhir daripada Rushai. Sikit Ya. Pesanan saya adalah ilmu ni penting lah. Macam ilmu ni kita belajar bukan semata-mata untuk jadi pandai. Maksud dia lah untuk kita tak senang dipijak dan tak senang dipergunakan oleh orang lain. Jadi bagi saya confident ni bukan sekadar untuk lakonan saja. Dia macam confident nak communication skill dengan orang. Cara kita nak bercakap dengan orang macam mana, dan untuk sampai orang faham apa yang kita sampaikan. Jadi benda-benda tu bagi saya ilmu dan juga confident ialah penting dalam kehidupan kita ni, supaya ke depan nanti dengan era yang zaman sekarang agak mencabar, jadi kita boleh buat apa-apa pun, yang penting kita kena belajar untuk manage diri macam mana, and then kita macam lakonan juga memberi impak untuk kehidupan kita. Contoh cara kita berfikir, situasi kita nak buat itu macam mana, buat ini macam mana. So yang penting adalah belajar dan belajar. Itu yang ditekankan oleh Rushai. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Tamizi dan juga Rushai kerana sudi bersama Habaq My podcast kita hari ini, dan terima kasih juga kepada anda yang setia menonton daripada awal hingga akhir. Dan kita pun dah banyak belajar, dah buka mata ya. Belajar ni dia banyak bidang sebenarnya. Kalau dalam segi lakonan, bila saya dah dengar daripada kedua-dua orang insan yang istimewa dan hebat ini berkata-kata, sebenarnya kemahiran berlakon juga boleh digunakan dalam mendidik anak, mendidik diri sendiri dan kawal emosi. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.